Betul ke kad TNI ni powerful? Polisi Malaysia ingin tilang pemain Persib Bandung, namun langsung down dan sok saat tahu kakang seorang prajurit. Assalamualaikum. Saya banyak hari dah nak buat video ni. 2 hari dah lebih kurang. Tapi hari ni saya ambil kesempatan sekejap lah. Berkaitan dengan pemain bola sepak Adam Haris dari Indonesia. Bukan Messi, Adam Haris. Main dekat Selangor je pun. Kelab-kelab sini kan. Tapi dia punya gah, dia punya besar kepala, oh macam Messi. Biasalah dari Indonesia kan. Apa yang berlaku adalah mereka ni keluar, seperti semua sedia maklum lah, ramai yang dah buat komen. Keluar jam tengah malam pemain bola sepak, apa itu bawa kereta mencurigakan, tanpa lesen memandu, pasport tak bawa, langgar arahan lalu lintas, masuk one way, jadi polis tahan. Polis kita ni ada budi bicara kan. Mereka mengatakan polis minta wang, tapi saya tengok video, banyak video yang ditularkan tak ada pun polis minta wang. Dan beberapa laporan polis telah pun diambil dan polis sedang menjalankan siasatan. Dan yang paling lucu sekali, ada konten-konten daripada Indonesia mengatakan dengan gahnya besar kepalanya kan, bila tunjuk kad TNI, polis terus lepas. Saya nak tanya sini, kad TNI tu, kad pengenalan diri tentera, bukan besar pun, tak laku pun kat luar, kat negara kamu je. Kan, tentera Malaysia pun ada kad. Di mana kan kamu pemain bola sepak, tetamu, lancung, kan, sudah semestinya ada pengenalan diri. Kan, jadi, bagi muka. Tapi bila korang bagi muka, kau semang kencang. Macam besar sangat ke kad TNI tu? Besar sangat ke kad TNI tu? Tak laku kat sini, kan? Tak laku kat sini. Kalau aku masih bertugas lagi, aku jumpa kad TNI, orang pamerkan pada aku kad TNI, aku akan pegang terus. Macam mana boleh tentera asing ada kat dalam negara aku? Tengah-tengah malam bawa kereta lalu melanggar lalu lintas. Kalau akulah. Tapi polis tu baik lagi. Kepada rakyat Indonesia, datang sini jangan besar kepala lah, jangan besar kepala. Laporan polis telah pun diambil, SPRM pun telah ambil buat siasatan, banyak agensi-agensi akan buat siasatan. Okey, jangan besar kepala. Assalamualaikum.